Kalau katakanlah orang-orang lama, maksud saya, yang melebihi 20 tahun perjuangan, melebihi ramai pula yang kat tangan, melebihi belas-belasan tahun perjuangan, kalau mereka ini tidak ada rasa pengorbanan dan orang kata mahu memberikan laluan kepada generasi baru seperti saudara Casey, saya dan sebagainya ini, parti ini tidak akan berdiri seperti hari ini. Kenapa kita boleh berada di sini? Kerana adanya orang lama-lama yang mahu mengorbankan jiwa, mahu meletakkan harga perjuangan yang sangat tinggi tanpa mengambil kira mereka kecewa ke, mereka sedih ke, mereka menangis, tak dapat apa-apa ke, nama mereka tidak didendang ke, tapi hari ini kita berada di sini dan mereka tak ada. Mungkin saya nak tanya pandangan kedua-dua panel kita ni. Datuk Seri Presiden mungkin akan letak dalam mesin meletakkan hala tuju, terutama untuk Selangor ni. Tapi mungkin ada mereka yang terluka, yang dan sebagainya, yang merajuk dan tetap kira lah apa pun, bagaimana kita nak mungkin nak memujuk mereka sikit ni, marilah kembali kepada kita ni. Janganlah kata apa, terasa hati terlampau lama sangat. Kita nak ada pilihan raya ni. Mungkin saudara Syed. Dia bila kena soalan lagi kena tunduk dulu lah kan. Mana menang. Tak ada masalah lah. Menang kita cabang ni. Dia dalam seperkara yang kita mesti kena faham bila kita mahu mengorbankan diri dan berada di dalam parti politik ini. Dalam parti politik ini you takkan dapat semua perkara. Dia mesti kena ada give and take. Dalam politik ini mesti kita kena dahulukan sesuatu yang lebih penting daripada hasrat pribadi kita. Kalau katakanlah hasrat pribadi kita mengatasi perkara yang akan menguntungkan parti dan rakyat, ini kita kena ketepikan hasrat kita. Kita kena mesti berjiwa besar memberikan laluan supaya pengukuhan parti perjuangan yang kemudiannya membawa kebaikan kepada negara dan rakyat itu boleh diterjemah di dalam konteks kepimpinan menerusi kerajaan. Saya faham. Saya juga pernah melalui tewas pemilihan. Saudara Kechen sepatutnya bertanding, very last minute dia Dilantik, tiba-tiba dipecat pun ada. dia sakit dan kemudian tak dapat tanding. Saya merasai kekecewaan itu. Tengok, walaupun dia tak ikuti perkembangan, saya ikuti perkembangan dia. Of course kita ada rasa kecewa, tapi kita kecewa ni jangan lama-lama lah. Kecewa sekejap okey lah. Tak salah kecewa lah maksudnya. Tak salah kecewa tak ada masalah. Kita manusia biasa. Semua orang akan ada rasa kecewa, tetapi dengan meletakkan hasrat perjuangan itu melebihi daripada segala-galanya, saya ingat ini lebih mustahak. Kalau katakanlah orang-orang lama, maksud saya, yang melebihi 20 tahun perjuangan, melebihi ramai pula yang kat tangan, melebihi belas-belasan tahun perjuangan, kalau mereka ini tidak ada rasa pengorbanan dan orang kata mahu memberikan laluan kepada generasi baru seperti saudara Casey, saya dan sebagainya ini, parti ini tidak akan berdiri seperti hari ini. Macam yang lama, Datuk Seri Amiruddin tidak akan jadi menteri besar, saudara Fauzi tidak akan berada di sini, saya dan Casey tidak akan ke mana-mana. Kenapa kita boleh berada di sini? Kerana adanya orang lama-lama yang mahu mengorbankan jiwa, mahu meletakkan harga perjuangan yang sangat tinggi tanpa mengambil kira mereka kecewa ke, mereka sedih ke, mereka menangis, tak dapat apa-apa ke, nama mereka tidak didendang ke, tapi hari ini kita berada di sini dan mereka tak ada. Ini maksud saya perjuangan yang begitu besar, yang melambangkan kepada kekuatan dan istilah reform yang kita terjemahkan. Ini mustahak. Jadi mesej saya lah kepada rakan-rakan, pemilihan parti 3 tahun sekali, Dato' Fauzi. Kan, macam saya menang ketua cabang, alah apa? Mungkin berapa kali kalah? Banyak kali dah kan. Menang pun sekali. Kalah ada, kena pecat ada, kena letak jawatan dia, KC dia komplain semua macam lah. Mungkin boleh jadi lepas ni Dato' Fauzi lawan saya di cabang, ataupun lepas ni saya bagi jambik aja kan. Politik ini dinamik betul. 3 tahun sekali. Kalau kecewa hari ni, alah 3 tahun lalu kan lagi apa dah.